Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ni ya. Kisah ni disampaikan oleh seorang pendengar KSM yang berasal dari Sabah. Dan cerita ni baru sangat berlaku pada dia. Dalam masa 2 hari lepas, katanya dekat kawasan rumah dia tu, rumah kampung dia tu, ada banyak sangat anjing tau. Tapi yang peliknya, malam tu jadi satu benda yang dia takkan lupa sampai sekarang. Kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Malam tu bang, saya dengan keluarga keluar makan dekat luar lah. Tak ada apa-apa pun yang pelik masa tu. So dalam pukul 12.30 malam gitu, barulah kami sampai dekat rumah. Jadi dah sampai rumah tu, saya pun macam biasalah. Masuk bilik, bersih-bersihkan diri kan. Cuci kaki, cuci muka dan baring untuk nak tidur. So saya pun masa tu saya pakai earphone bang. Sebelah kanan aja tau. Sebab memang tu tabiat saya bang. Kalau nak tidur, mesti kena dengar cerita abang KSM baru boleh terlelap. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey. Dan macam biasalah, masa tengah dengar tu bang, saya pun tertidur. Tapi malam tu bang, hujan lebat. Siap dengan guguh berdentam-berdentum. Siap angin kuat sangat bang. Dan mulalah anjing-anjing kat luar tu buat bising. Yang tak tahannya bang, anjing-anjing tu menyalak betul-betul depan tingkap bilik saya. Tapi masa tu saya memang dah mengantuk sangat. Jadi saya buat tak tahu je lah. Saya abaikan je bunyi anjing tu tau. Tak lama lepas tu bang, tengah saya ni duk pejam mata, saya dengar bunyi ketukan bang. Bunyi ketukan daripada luar rumah. Apa hal pula ni? Jadi kan, masa tu saya terus bangun, duduk, saya pausekan YouTube bang. Kan, ingat kan, mak tengah tumbuk bawang ke apa kan, pakai lesung batu. Tapi bunyi tu hilang bang. Dalam 10 saat saya duduk tunggu kan, terus dah tak bunyi apa. Jadi saya pun baring balik dan sambung dengar cerita abang. Tapi baru je saya nak lelap, tiba-tiba bunyi ketukan tu datang lagi bang. Dan kali ni lagi kuat bunyi.